Bayangkan hidup ini seperti satu perjalanan jauh. Kita sedang memandu, setiap hari kita bergerak. Tetapi persoalannya, ke mana sebenarnya arah kita? Al-Quran menjawab dengan sangat jelas. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 42, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu jua kesudahan segala sesuatu. Maknanya, apa pun jalan yang kita tempuhi hari ini, destinasinya tetap sama, kembali pada Allah. Tetapi perjalanan ni bukan satu kebetulan. Ia adalah perjalanan yang sedar. Pertama, destinasi mesti jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, wahai orang-orang yang beriman, ingatilah Allah dengan ingatan yang banyak. Mengapa zikir begitu penting? Kerana mengingati Allah ialah mengingati destinasi. Orang yang sentiasa ingat destinasi tidak akan mudah tersasar. Kedua, kita perlukan kenderaan. Allah bertanya dalam surah Az-Zumar, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ilmu ialah kenderaan perjalanan. Tanpa ilmu, kita mungkin bergerak tetapi tidak tahu arah. Ketiga, jalan mesti betul. Dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Jalan ini bukan rekaan manusia, ia adalah jalan para Nabi dan Rasul. Petunjuk Allah ibarat tanda jalan. Jika dipatuhi, ia akan membawa selamat. Keempat, bukan sekadar sampai, tetapi bagaimana cara kita memandu. Dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala berfirman, untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalannya. Amalan ialah pemanduan kita, bukan siapa yang paling laju, tetapi siapa yang paling baik. Dan akhirnya, cara memandu memerlukan kesedaran. Allah mengingatkan dalam surah Al-A'raf, janganlah kamu termasuk dalam golongan yang lalai. Zikir menghidupkan hati, muhasabah membetulkan arah, takwa menjaga perjalanan, sabar memastikan kita terus bergerak walau jalan tu berliku. Kerana perjalanan ni bukan sekadar bergerak, ia tentang sampai dengan selamat. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Akhirnya, yang dinilai bukan sekadar jarak yang ditempuh, tetapi keadaan hati ketika sampai. Maka tanyalah diri kita hari ini, kita sedang memandu ke mana? Kerana setiap hari kita bergerak dan setiap gerakan sedang membawa kita pulang. Az-Zuha menyantuni dengan hati.